Okey geng, kita ada van sekolah. Van sekolah ni macam biasalah, dia memang hari-hari pakai, sentiasa bergerak bas sekolah ni untuk angkut budak-budak sekolah, hantar dan pergi dan balik. Macam van sekolah ni, dia saya buka macam ni sebab berpuncanya daripada gearbox bermasalah. Minyak gear terlalu lama tak tukar. Dia punya gear 2 tu, gear 2 dengan gear 4 agak susah nak masuk. Lepas tu macam kita saya bawa test data pusing pun, saya rasa tak lama ni gearbox ni. Dia jadi berenyuk. Berenyuk macam tu. Lepas tu gear 2 dengan gear 4 memang susah masuk. Lepas tu masa saya buka dia punya minyak gear oil, sangat-sangat hitam dan dia punya habuk besi pun ada keluar. Kita suspek dalam ni dah pecah lah dia punya bearing apa semua sebab minyak gear terlalu lama. Walaupun manual sekalipun, sebab benda hari-hari jalan, angkut budak, buat balik, sentiasa bergerak minyak gear. Walaupun manual sekalipun, kita terlalu lama tak tukar, masuk air ke apa semua ke, terlalu lama ke, dia jadi hitam, lah dia makan dalam. Buka tu tengok penuh habuk besi. Kata tak lama dah ni gearbox ni. Lah owner pun tinggal terulah sebab nak bawa memang susah. Gear 2 payah nak masuk. Jadi kita bagi dua solution kepada owner dia. Nak ambil gearbox half cut ataupun baru. Tapi bagi saya saja untuk barulah sebab van hari-hari berjalan. Hari-hari berjalan, hanya berhenti pada hari Minggu sahaja. Hari Jumaat dia berhenti. Hari selainnya berjalan tak berhenti-henti. Ambil budak situ, hantar sekolah apa semua. Kita saja untuk ambil gearbox barulah. Jadi van ni kita masuk gearbox baru seketul gearbox baru. Kita suggest untuk gearbox baru untuk bagi ketahanan lebih lama. Takut nak ambil half cut punya. Kadang-kadang half cut ni atas nasib. Kalau nasib luck kita okey, nasib kita baik, tak ada masalah lah. Kalau pakai beberapa bulan, masalah, letih. Lagi nak turun gearbox, tukar gearbox lain. Jadi solution dia, saya saja dekat owner, ambil gearbox baru seketul. Tak payah nak fikir dah. Keluarkan modal lebih sikit untuk masuk gearbox baru. Tak payah nak fikir sakit kepala apa semua. Memang tak kerosok dah. Pakai je sampai lunyai, tak ada masalah sebab gearbox baru. Gearbox baru seketul. Housing je kita pakai balik yang lama. Housing muka depan kita pakai balik yang lama. Ini semua baru, seketul baru. Ruang kotak baru. Merelit. Puas hati pakai ni. Memang laju lah lepas ni. Bas sekolah ni memang laju.